A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak ya Allah. Bukakanlah ke atas kami hikmahmu. Wansyur alaina min khazaini rahmatik, dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pemurah dan lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu lagi. Alhamdulillah. Kerana dapat bertemu lagi di dalam majlis talaqi musyafahah kita, dan tanpa memanjangkan ataupun merugikan masa, saya akan terus membaca satu ayat ya sebagai biasa. Dan bacaan kita malam ini ialah pada muka surat yang ke 89. Muka surat 89 ya. Muka surat belah kanan tu kalau mengikut Quran lah. Ya. Dan kita mula pada tengah 89B daripada ayat yang bermulai dengan Ya ayyuha. Ya ayyuhallazina. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Okey, bacalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Ya. Wa inna minkum laman layubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida. Ya. Wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Ya. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Fayuqatal itu kita kok ada tak asyik bunyi fayuqatal kok jangan tekan tak ada bunyi macam putih. Kalau macam fayuqatal jadi macam nak putus yuqa nak boleh fayuqatal tak apalah tak apalah boleh lah. Okey, baca surah Al-Qamar. Okey, baca daripada atas awak. Mana? Ya ayyuha. Ya ayyuha maja'is mufassir. Maja'is. Ya ayyuha. Kenapa kita baca panjang situ?
Sebab ada Hamzah. Sebab ada Hamzah. Bila Hamzah datang atau mari atau kita jumpa huruf Hamzah selepas ummah, salah satu mesti jadi 5 harakat. dia jadi panjang daripada 2 harakat lah. Jadi kes ni 5 harakat, 4 pun boleh, 5 pun boleh lah. Ini dia panggil majais mufasil sebab kedudukannya Hamzah tu di dalam ayat bersama kalimah. Bukan ayat yang berlainan. Macam mana berlainan pula? Ya ayuh nampak sebutir tu. Tak. Dia dalam Arab ni gitu kan, kadang dia sambung. Ya dengan Hamzah tu sebenarnya mula-mula dia aja ya alif. Tu saf kata. Ya alif tu saf ya pada alif. Ya. Tapi ni mana ya alif? Alif kecil tu. Pasti alif yang kedua pula duduk ke ayyuha. Ayyuha maknanya mana serupa juga wahai lah. Kedua-dua ni mana wahai. Ya wahai. Jadi dalam ayat yang kedua, dalam kalimah yang kedua, dalam kata yang kedua, mana ya dengan ayyuha sebenarnya 2 perkataan tu. Itu susahlah nak kita kalau kita tahu kita kena tahulah. Jadi ini 2 perkataan sebab kita baca kita panggil mad jaiz lah. Okey. Berapa mad jaiz yang mengikut kebanyakan ulama kata? Panggil dia. 45. Kebanyakan dalam kena dalam itu 2, 4, 5 sebab dia panggil jaiz. Jaiz mana agama? Jaiz. Kita belajar. Jaiz mana harus. Jaiz mana harus. Bukan mak jaiz nyanyi tu dah. Mad jaiz harus. Harus maknanya dia boleh dibenarkan. Jaiz. Lain pada mak wajib. Mak wajib 5. terpaksa kena lebih pada 2. Terpaksa lebih pada 2. Itu mak wajib mana? Mak wajib terlebih pada 2. Jadi Hamzah, bila Hamzah duduk di kalimah yang berbeza, yang berbeza kan dengan terhormat, mana dia kita boleh baca 2, 4 atau mana. Kebanyakan ulama umumnya lah. Tapi mengikut bacaan kita hafs, bacaan kita 4-5 lah juga kebanyakan orang baca di Malaysia ni. Mengikut hafs, mengikut kira hafaz. Okey. Yang ni harus tak? Harus tak? Jaiz harus tak? Harus. Wah, boleh. Maknanya kalau salah pun tak usah undur lah. Tak usah baca pula lah. Okey. Di mak asli. Okey. Mak badak. Okey. Nu mak asli. Zu mak asli. Unfa izaha syafawi. Bagi tahu saya za tu. Baca hizrakum. Hizrakum. Maknanya dia kena ada sifat situ tu. Rakhawah. Za dia macam mana? Makhraj dia duduk dari mana? Hujung lidah dia panggil gigi segi atas. Okey. Dan sebagai itunya kalau saya nak tunjuk cara, dia duduk, dia nampak sikit kan berdua. Nampak tubik bawah gigi. Dia kita kena katuk. Berapa lah? Tak gitu dia berapa? Dekat sangat gigi sama gigi tu. Nak sepak kepik. Okey. Situ lah dah. Kena letak situ memang jadi kalau tak di bawah jadi lain. Jadi lain pula ni. Baik, jangan buka keluar. Kenapa apa? Kata zalikum bunyi tak molek. Kena zalikum betul. Kalau buka luar tak ada. Zalikum jadi macam lagu lain. Makhraj betul dah. Sebab cara buka mulut tak betul pun bunyi lagu lain tu. Okey. Lepas tu dia sifat dia. Rakhawah. Bila kita bila skala mula-mula mula-mula apa ni? Rakhawah. Ada. Ya nipis. Orang ni tak berani dulu. Orang tak ingat. Orang ni tak berani dah. Tak ingat Hamas.
Hamas. Za tidak hafaz. Tak ada. Oh, ada. Ya za ya. Hamas tak? Kalau sa berhamas, sa. Dia dua duduk di, duduk di gigi, bawah gigi tu dia ada 3 huruf situ. Sa. Huruf sa tiga sa, Zo. lepas tu lo, 3 tu. So lagi za, 3 tu. Ketiga-tiga tu sama makroh. Tapi bunyi lagu lain. Pasal apa? Bila sa dia bunyi as. Berair. Kalau za tak berangi. Tapi rahawa. Pasal lagi Zo. kalau lo dia tak berangi juga. Supa za. Tetapi beza dua tu gapo? So terpasuk. Nipis. So nipis. Jadi za, lo. Okey, sifat baca sifat kali lagi. Jaha. Okey. Jaha, rakhawah, istifa. Ya. Ada lagi. Saya lagi dia panggil infitah. Infitah gambar. Infitah. Itbaq lah kan dia menyegah tu. Yang maksud dia? Apa ni? Infitah. Infitah terbuka. Ke itbaq melekat. Melekat ke apa? Pakai lidah. Pakai lidah. Kat lidah. Melekat ke langit. Tebal. Tebal nas. Kalau kena angkat lidah tu. Bukan pakai sajalah. Dengan tengah lidah pula. Kalau ni la pakai lidah dengan tak naik langsung. Dia tengah lidah naik kat langsung. Okey. Okey, baik. Terus. Kumfa Jaha Syafawi. Enggak ada. Kumfa mana? Kumfa. Jaha Syafawi. Ya. Fangfirui ikhfa kiki. Ya. Ru maksili. Ya. Ba maksili. Tin Jaha halki. Winfirui ikhfa kiki. Ya. Ru maksili. Okey. Mi maksili. Ya. Ma'iwan. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang tu dah. Baca. Okey. Kalau kita tahu dia pandai. Kita tahu dia pandai. Selalu tu. Saya kan? Tak. Kalau bagi kali bahasa sini ni. Tidak saudara tak masuk. Kena Dekat jauh. kena pekan. Saudara tak masuk. Pekan dah. Tak masuk. Astagfirullah wa atubu ilaih. Selalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لم يبدل Jangan laman, tak ada bunyi nun. Laman. Nun tak bunyi langsung sebab bunyi dengan lam. لمن لم يبدل Bukan la. لمن لا يبدئن فإن أصابته مصيبة Kuman ni. Fa in asabatkum musib. Nak jumpa dengan min sadu tu. فإن أصابتم Bukan ba. بتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي Jangan ya dengan panjang. علي إذ لم أكن معهم شهيدا Okey. ولئن أصابكم فضل Jangan fadha. Dia panjang.
lekat dia. Lekat dan jangan Fadlun minallah. Fadlun. bukan fadl. Faulun. Nak suruh tak punya jetak, kita jangan lepas lagi. Dan lepas huruf dad, dia makhraj dia, tepi lidah. Huruf dad makhraj dengan ni. Huruf dad makhraj dia tepi lidah dengan leher. Faul. Begitulah. Faul. Geser sikit. Faulun. Jangan kalau lepas jegak ini tak geser. Faulun. Jadi kita faulun. Fadlun minallahi la yaqulanaka la yakunannaka allam takun bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntum ma'ahum jangan fa'afu, tak ada satu jangan fa'afuzu fawzan azima. Okey. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو tak punya kokolah tu no cetak ni jangan foyak tebak fayuqa jangan kok fayuqtal aw ya'tib fasawfa nu'tihi ajran azima. Okey, alhamdulillah dah berubah banyak dah. Biasa ke insya-Allah. Ni, buat. Boleh dah. Banyak dah tu insya-Allah dah. Dah nampak dah tu. Tak apalah baca acak dia jadi lacak insya-Allah. Surah 89 bahagian tengah. Ya ayyuhallazina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Ya. Wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Qala surah tu kena latih lagi tu nak suruh bunyi yang halus sikit. Qala qad dia tak boleh berhenti. Kalau kita baca qah tu lain. Dia kata qala qad qah tapi dak juga. Tak sedap. Qala qad laqad gitulah laqad lalu laqad tak boleh laqad jadi berhenti jadi sedetik berhenti laqad an asada laqad an'ama Allah laqad aman sebut قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Okey, jadi dah. Okey. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Okey. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. Okey. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ajaran kalian yang nak comel ni mungkin kata salah. Kena aja. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Beza kan? Kalau ajaran tu satu, aja. Jadi macam pun aja. Kan ni ajaran gitu. Okey. Okey, pergi kepada sambung mana ni? Wa inna minkum. Inna wajibahuna minkum ikhfa akiki. Apa kiki apa tu? Ikhfa akiki adna. Okey. Kum la izhar syafawi. Ya. Man la idgham bila gunnah. Ya. La yubaqi anna wajibuna. Ya. Fa in izhar halqi. Ya. Fa masli bat kum izhar syafawi. Ya. Idgham syafawi ataupun Okey. Mana ada sebut nama dia ada dua lagi ada. ya idgham mithlain sorry ataupun idgham tamathilain sorry. Ataupun Idgham mimi. Ada mimi berkata lagi. Okey. Okey, tak nak suruh tahu jugalah. Okey, baik. Masli patung ko ikhfa kiki. Ko masli ko holo sura. Izhalki. Ya. Allah dalam jalalah dibaca tepat dengan dua harakat. Ya. Alayya lam izhar syafawi. Akum idgham gunnah. Ya. Ma'ahum sya izhar syafawi. Ya. Masli da ma'iwa. Ya, betul. Ma'iwa ni salah dia tak ada dah. Mat far'i, dia tak ada pecahan dah. Jika kita kata mak asli ni ada semua lima. Ada mak yang bukan mak asli nama dia. Mak asas lah. Jadi mak asas dia baca dua harakat. Memang kena, kalau orang Arab baca dua harakat situ. Tapi dia. Baca lagu tu. Pertama, jumpa dengan mak jumpa dengan huruf mak. Jumpa huruf mak. Mana huruf mak apa? Huruf alif, huruf alif, huruf ya dan huruf wa mati. Dalam Quran wa mati atau alif mati ya mati itu dia tak boleh baris pun. Jadi kalau huruf hijaiyah, huruf alif botol sampai ya tu huruf hijaiyah lah. Kalau bahasa apa tengok alfabet abjad. Nah tu dia. Huruf hijaiyah, huruf Arab dia panggil hijaiyah semua tu. 28 semua tu. Bila huruf-huruf ni, huruf 28 huruf ni dulu, 2 huruf jumpa dengan huruf mak. Dia jadi baca panjang lah dia. Tapi bukan semua. Dia ada kala dia pula bagi huruf orang jumpa ni, kalau bagi atas jumpa alif ya baru panjang. Jumpa yang mati. Kalau bagi kita bagi depan jumpa wa ya baru kita jadi mak dia baca panjang. Dan kalau bagi bawah tak kira huruf apa pun jumpa dengan jadi 28 bukan 28 sebenarnya 27 huruf hijaiyah. Bila jumpa dengan huruf mak pasal ayat tadi dia kena baca panjang warga. Nama dia huruf dia panggil mak apa tu? Mak tabi'i atau mak tabi'i atau mak asli. So pasal lagi kalau jumpa huruf mak, kalau huruf hamzah tidak mana sehuruf lagi itu panggil mak. Mak apa? Pada. Tak itu betul pada. Pasal lagi mak pada. Pasal lagi huruf mak apa? Mak silah. Dan seteruslah tak apalah biar tahu sepanjang tu lah.
Dia macam mana ni dia? Saudara. Dah. Saya apa saya ada? Apa saya? Tak apa lagi lah. Apa saya ni? Dengan PA itu. Agak. Bertipak mak iwak dia. Bertiga mak. Bertipak mak iwak dia. Pakcik ulah hotel ni. Okey. Okey, baca. Ni ajak. Tu kayak gitu boleh dah. Apa tahu? Bukan ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khuzu hizrakum famfiru subatim awfiru jami'a. Mula. Mana. Famfiru bahasa sudah. Famfiru subatim. Famfiru subatin awfiru. Famfiru dulu. Bukan mana? Ambil kat tu. Ada pad dah. Subatin. Famfiru. Famfiru. Bukan pad. Fa. Famfiru subatin awfiru jami'an. Okey. Wa inna minkum laman la yubatti'an. Laman jangan dikatakan laman. Wa inna minkum laman tidak laman. Wa inna minkum laman la Ya tak cukup tu. laman tidak laman. Wa inna min namanya. Wa inna minkum laman la yubatti'an. Jangan laman, lama. Laman. Jangan ma. Wa inna minkum laman la Jangan laman. la yubat. Lama saja. Bagi nun tak ada. Nun tak sempun Wa ni. inna minkum Laman la yubat. Lamalla. Malla. Jangan jangan menyenung. Ada katuk tangan nun. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad musibatun qala Tak boleh qad. musibatun ko. Kalau baca musibatun ko, izhar dia baca lagu tu. Baca Dia mana? kena baca dengung tak? Musibatun. Musibatun qala qad an'amallahu alayya izlam akum ma'ahum syahida. Okey. Wala in asabatkum Mula. wala in asabatkum Baku. wala in asabakum fadlum minallahi la yakulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatum ya laitani kuntu ma'ahum. Ambil man boleh? Ambil fa'afu satu. Fa'afuza fawzan azima. Ya. Falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah. Wa man yuqatil wa man yuqatil fi Sebenarnya sabilillahi kalau kata wamen tak betul. wa man yuqatil Mula. wa Tak ada sadu dulu. wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Okey. Ya. Baik, terus. Ini Pakai mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai kau tu kata tu. Mic kecil tu. Kepit. Ada. Okey. Oh, you nak kepik ni kau kelak. Ya, Lazif. Dah dia. Mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a.
Ya. Wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibah Okey. qala qad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum syahida Okey. wala in asabakum fadlun min Allahi la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainah mana wa bain Ambil mawaddah tu dulu. Ya. mawaddatu ya laitani kuntu Ambil sini ma'ahum bukan. Jangan ambil mawaddah berhenti di situ. Ambil yang lain tanya. ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima Ya. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة Okey. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما Okey. صدق الله Mana? العظيم Walain. ولئن Okey. in izhalki Ya. so Okey, izhar apa? Betul azhar betul? juga so ma asli Hmm. ku izhar safawi Ya. fadlun min Allah ya wa min idgham aluna Ya. Ataupun idgham ada panggil idgham bigunah dah. idgham biguna Betul kedua lah. Okey. Allah lilam jalalah baca tebal dengan harakah Ya. ku ma asli lam wajib aluna Ha. kalam ya min idgham bilaguna Lah. idgham bilaguna Okey. lam tu bisa safawi Okey. bai ya wa min ipa iklab Ah. Ajar sekali lagi. ba Apa? iklab Ikhlas. Punya ikhlas ada. bai Cara baca mana? Iqlab. Iqlab. Ada qaf lam. iqlab Hmm. bai yalin Okey. kum bisa safawi bai yalin hu aslah qasirah Ya. mawaddatun ya wa min idgham aguna Ya betul. ya ma asli la yalin Ha. ni ma asli kun ikhfa hakiki Nanti ikhwan kiki bakat apa dah? kun Dia pengetah. tak tahu apa ni apa su Ada kalau tadi Mizi tadi kalau Jepun apa dah? Jepun akaf ada kata. Ya ada nah. Ada nah. Ha ni ada nah ni. ada a'la A'la betul. 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 A'la dia tiga dah. Okey. kun izha syafawi fauzan Kenapa fawan apa? Wow. fau yalin Okey. fauzan apa Hu alkum itu. Jumpa dengan ain itu. izha halki Ya. zi ma asli ma iwat Nak tanya. Makhraj huruf ra tu dia di mana? oh di ujung lidah Aku je tidak dengan gigi okey. Oh jadi dah atas bawah atas bawah Di atas dia, bawah gigi dia. Okey, tak payah dah tu. Ah. Dia go dia berapa? 3 huruf dari situ tu. la wa apa sih la wa Za ni lah. Pasal lagi? la Za mesti pedas tu lah kan? la kecil Pasal lagi? dalam Tiga. tiga apa tiga kosa Tiga titik lah. Sa. la Okey. Okey, baik. sadaqallahul azim Ma apa dia? ma tu ma Zi tak iwat banyak lagi. ma iwat Zi tu?
Ada lah. Mak asli. Okey. Ada. Sifat za tadi kamu tak lanjut. Ha? Sifat za tadi. Sifat. Sifat za tadi. Oh, makrah kau yang ada sifat. Tu gapo jaha. Jaha. Fauzan Ri. Za sifat za gapo? Jaha. Bukan jaha. Ada. Jaha lah. Jaha. Jaha. Roh dua. Lepas tu Apa dia? gegar. Gegar apa? Gegar. Tak tahu dah. Syiddah. Bukan. Dah. Jangan alik kan? Tak kata berhenti. Jangan Gapo wa. Tak ingat. Lagi? Istilah. Istilah, okey. Lepas tu apa? Isma. Itbak. Itbaq. Betul, okey. Baik. Okey, terus. Orang lain baca. Nah. Saya dah. Ayo dah. Awak juga saya ya Gus. Jangan Gus apa dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا Ya. وإن منكم لمن Tak cukup ikhfa tu. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Kalau izlam tak jadi. Oh, mula. Asyik baca. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن. Ya tak boleh kata izlam. Dia jadi putus. Izlam. Dia kena izlam. إذلا Alayya izlam. Izlam. Kali izlam jadi terayun. Izlam. Sudah dia cikgu. Alayya izlam. إذلا Jadi tak ada kalau kita tak salah lepas. Lepas tu duduk di huruf lam dah. Izlam. Nah, rupa lepas situ je. Jangan bagi lam mula kali. إذلا Jangan lepas. Kalau Islam mana tadi? Nah, saya ulang saya suruh dengar lagi. Is pada lam. Jadi tukar ni jangan lepas. Lepas dia nak bukan lam. Islam. Kalau kita buat Islam. Lepas pada lam macam mula. Putu. Oh, laqad قال قد عم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله Fadlun tak ada ke? Fadlun tak ada. فضل Dia ingat huruf dha, huruf rakhawa. Huruf lam tak apalah, huruf lain lah. Huruf lam tu dia banyak. Jadi fadlun. Jadi macam huruf qaqalah. Jadi macam syiddah pula dia. Fadlun. Jadi dia rakhawa. Fadlun tu. Fadlun. Jangan fadlun. Kita kata tak boleh. Dia banyak fadlun. Kau. Jadi kau. وإن أصابكم فضل منها فضل Nah, dia kena bermelak tentu kamu lekat lagi. Tak lepas lagi. فضل Dia mengalir sikit. Saya baca ni. Nak ayat. Tak selesai masalah tu. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة وبينه مودة يا ليتني كنت معهم aduh mudahlah مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو Mana. Ramai. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو Tak say payuqa. Jangan dengan sama lah. Payuqa tu. Biar jetak lah. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل Okey, boleh. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Pasaufa nu'ti. Tak boleh. Pasaufa nu'ti. فسوف نؤتيه أجرا Kalau kita عظيما. pasaufa nu'ti. Dia kalau je nak jadi. Kau lama kau tak jadi ngaji pun. Mana? Mana ni walai kau? Mana? Nak baca kau tak ni Mana ni? Pasal Walai kau? Paling. Value ke? Fal izah mutlak. Ka maksli. Ya. Fil izah mutlak. Ya. Fi maksli. Bi maksli. Lillah. Lillah jalalah dibaca ni fi 2 harakat. Ya. Zi maksli. Ya. Yasruru maksli. Nal alif lam qamariyah. Nanti minta. Yashru. Saya nak shin. Saya nak shin tu. Yashru. Baca malik dah. Sifat dia yash kena bunyi. Yashru. Ya, okey tak okey. Dia huruf dia makhraj dia mana? Shin tu. Tak jadi shin kalau tak jadi shin tak bunyi gitu kalau lagi tak makhraj itu. Makhraj mana shin? Tengah lidah bertemu dengan langit atas. Okey, betul. Berapak dah. Berapak tu. Berapak benar. Shin. Berapak benar. Dia kau tepi angin lagi. Syah, okey. Jalan tu. Tengah lidah hakak. Dia setah dengan langit atas. Atas dia tu lah. Langit kerah. Lepas tu okey. Makhraj betul dah. Sifat dia. Hamas. Mas, betul. Mana saya tak ni dah. Hamas, lepas tu Rahawah, Rakhawat tu. Istifah, Okey. Infitah, Tapashi. Tapashi. Hak yang bunyi sepama ayat syuk. Syuk tu tapashi. Hak tu tapashi. Urut apa lagi sifat tapashi Tapashi ke apa? Tak ada dah. Dia Tak sekot. Dia sore lah. Dia sorang dia. Dia tak ada dah. Dia onse kalau tak jadi tapashi tu tak jadilah huruf shin. Kalau nak jadi macam sing dah pula gitu. Okey. Ruh. Ru maksli. Ya. Anu adalah qamariyah. Ya. Lam dibaca dengan izhar qamari. Okey. Ya maksli. Tad dunia. Dunia apa nama ni? Ikhfa hakiki. Dak. Ya maksli. Dunia tu. Dunia. Okey, dunia. Kalau dunia, orang panggil go tu pula. Dunia idgham. Tapi salah ni. Kena baca dunia betul dah tu. Kita kena baca dengan nyata. Dunia. Ini khusus betul. Dunia sinwa ada berapa? Kinwa kita ada 3-4 jenis. Tapi dunia ni kena baca sebagai apa? Nak tahu hukum situ. Okey. Ikhfa hakiki. Okey. Izhar tu. Tanah nung. Izhar. Nung tu memang ada colik atas kepala nung ada burung mati tu. Memang izhar lah. Izhar ke apa? Tidak idgham. Biasa nung mati je meria kan. Idgham lah biasa betul. Tapi dia dipanggil izhar. Izhar ke apa? Izhar ke apa? Tahu tak ingat Izhar tu 2 nama. Ada banyak orang panggil izhar mutlak. Banyak orang panggil izhar mutlak ni lah. Tapi ada juga orang yang panggil izhar idgham. Pernah dengar? Tahu tak pernah dengar. Izhar idgham. Izhar idgham je kau dengar tak? Tak kata pernah dengar. Tahu Dia izhar ni. Izhar idgham. Sebab apa? Seolah-olah macam idgham tu. Kalau salah baca dunia idgham kan. Tapi ni tak boleh.
khusus untuk 3-4 tempat. Dunia, Sinwa, tengok ada sayur. Berapa tempat dah. Bila jumpa ingatlah. Kinwa gitulah. Tak tahu lagi. Baik. Okey. Usaha idgham. Lagi ya. Ya mak asli. Bil ada itu kan ada bil ni Ada lam tu. ada lam qamariyah. Ya. Lam dibaca dengan izhar qamari. Okey. Mak badah Okey. khirah. Tak ada Apa nama ni? Okey, Tak sekarang ada. tu dah. Okey, sekarang tu dah. Tak ada okey dah. Tak ada dah. Ada China sorry lagi. Ha? China sorry lagi. Mana kau tu Ni Nak baca hukum ada lagi ke nak baca? dak ngaji nak okey nak baca ni. Anda baca lah. China. ada. Oh, Terus sekarang tu dah. Orang lain nak baca? Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi gini. Okey. Nanti. Kepik kat dulu. Kepik. Nanti dulu. Tahu lah. Ya ayyuhalladzina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatim awin firu jami'a Okey. wa in minkum Wa inna dulu. wa inna minkum lama la yubbat lama la yubatti anna Jangan pandai je lama la yubatti Yubati ad. anna Jangan pandai. Laman la yubati. laman la yubatti laman la yubatti Laman la jangan pandai. laman la yubatti Yubati. laman la yubatti Jangan anna ti. Alah. Tidak boleh pandai. laman la yubatti an na fa in asabatum na aso fa in asobatum batkum musibah Ya, okey. Qala qad an amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida Okey. wala in asobakum fadlum minallahi la yakulanna ka Anak jangan. lannaka an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntum ma'ahu fa'afuza fauzan Jangan pandai. Fa'afuza fauza azima Ya. falyuqatil fi sabilillahi lazina yasfuru nal hayatad dunya bil akhirah Okey. wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaqlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Okey. Sadaqallahu azim. Ada lagi baca? Tak ada. Habis ya. Habis dah? Habis ya. Okey. Tak ada sifat. Tak ada orang baca dah? Ada dah. Habis dah. Okey. Ni Ya, habis. saya baca sikit lah. Bawah sekali ayat terakhir tu.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Saya baca agak ومن يقاتل idgham ma'una idgham biuna qa masli til idha mutlaq fi masli bi masli lillah alif lam jalalah dibaca nipis dua harakat wa yuqtal qaf tu qaf qala sughra tal idha mutlaq au walin ya waliba fasau di dalam ni qala sughra sau walin nu ti masdi ajran azim ajran idha halqi azima ma iwa okey baiklah jadi kata dah insyaallah hari ni tidak lewat sangat okey kan ni dah insyaallah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah jadikanlah kami imam kami. Jadikanlah ia imam kami dan cahaya dan petunjuk dan rahmat bagi kami ya Allah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah ingatkanlah kepada kami apa yang kami lupa dan ajarlah kepada kami apa yang kami masih jahil ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar dan kurnialah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malam ya Allah dan sepanjang siangnya. Waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin dan jadikanlah ia kami jadikan ia sebagai perisai kami wahai Tuhan sekalian alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.